Ini orang panggil buah gurah. Mula-mula kita masuk ke lubang. Dapat dalam lubang, kalau tak masuk, orang kemudian kena pakuh. Contoh buat pakuh sekali. Tu buat pakuh. Ni buah dia. Ni orang panggil buah guli. Tapi Kelantan panggil gurah. Kat sini panggil dia macam ni. Tu satu lakuh. Oh, baik. Okey. Raya pakai baju baru. Pijak lubang. Dan kita kena tu lubang. Siapa akan paling dekat dia nombor satu pula. Sirap merah, mak masak rendang, pedas kalau pitih murah. Raya di Kelang. Jadi kita boleh ukur ini dia macam main buah bola gol tu petak. Okey, yang mana paling dekat nombor satu? Ini nombor tiga. Ambil bola, masuk lubang kita boleh satu. Dan pakuh tak kena baru orang nombor 2. Tak tangan gini. Ni kita akan pakuh dia. Langkah hanya sekali saja dia benarkan. Lepas langkah release tu bola. Okey, bismillah. Apa amor lah? Tak kira. Rasa hak tu hak jahat kita pakuh lagi macam. Oh, lepas tu Dia lagi. Dia. Air pakuh tak boleh dekat. Ai makan kue, semua sama sambal sungguh manis pelita sinari malam. Nak dekat lagi masuk lubang lagi. Bebas liku kita Bila dengan keadaan tu kita kena ambil lubang yang kedua. susun siku. ada silap. Terang. Dia hak mana kalah dia akan pecah, dia kalah awal. Balik awal. Masuk lubang kedua lah. Pakuh dekat. Jiran seaman semua jadi keluarga sini. Boleh. Okey. Masuk lubang boleh pakuh lagi. Mana pakuh lagi saja tu. Mana lagi? Wah, mati. Dapat dah tu pecah. Mai ni nak pecah. Jiran seaman semua jadi keluarga sini. Raya di Kelate, Seru tengok kampung bersih, rumah Satu langkah saja dibenarkan. Nangis. keluarga sini. Mulut lubang tu. Raya di Kelate, Nombor 3. Anak Seru tengok Bawa kau dalam dia. bersih, rumah penuh orang dok. Rio sapa-sapa, pintu tok kunci. Jiran seaman semua jadi keluarga sini. Tak bunyi. Palong cerita zaman mudanya dulu, ke masjid naik basikal waktu Sumpah dengan atas ayah kita ayah sana ni. muda. Ini tradisional orang Kelantan kita. Main sampai pecah. Kalau set kita tak kenal, Sambal sungguh dengan adanya video ni dapat sampai ke mana anak kita. InsyaAllah.